Ejen harta tanah ni kerja dia buka pintu rumah je. Lepas tu ambil komisen beribu-ribu. Selalu dengar orang cakap macam ni kan? Tapi betul ke kita orang ni buka pintu je? Jom borak sekejap kenapa berbaloi sebenarnya guna ejen bila nak jual rumah. Pertama, bab letak harga. Kalau jual sendiri, kadang-kadang kita letak harga ikut emosi sebab sayang rumahnya. Sudahnya bertahun tak terjual rumah tu. Ejen ni dorang kaji data dan nilai harta tanah terkini. Jadi dorang boleh nasihatkan harga pasaran yang paling ngam supaya rumah boleh cepat jalan. Tapi anda tak rugi. Kedua, jimat masa dan tenaga. Kalau buat sendiri jenuh nak layan WhatsApp orang tanya pasal rumah. Midnight dia teks korang. Hujung minggu pula kena korbankan masa rehat untuk bawa orang viewing. Ejen akan buat semua kerja ni. Dan tapis pembeli awal-awal, dorang hanya bawa pembeli yang betul-betul serius dan lepas semakan loan saja. Ketiga, proses dokumentasi. Jual rumah ni bukan macam jual barang online. Ada urusan dengan bank, peguam, penilai dan pejabat tanah. Kalau tak biasa, memang pening kepala. Ejen yang berpengalaman akan pastikan proses ni berjalan lancar dari A sampai Z. Anda cuma perlu sediakan dokumen asas dan tunggu nak sign perjanjian je. Pendek kata, komisen yang anda bayar tu bukan upah buka pintu. Anda sebenarnya bayar untuk ketenganan minda, jimat masa dan kepakaran menguruskan krisis kalau ada masalah berbangkit. Nak jual rumah tanpa serabut? Lantikkan ejen harta tanah yang berdaftar. Boleh klik link di bio kalau nak saya bantu. Jumpa lagi. Nama saya James Tan.